Hah? Dua tangan? Please jauhkan kecaman. Kecamlah Luqman Musa. Ini betul-betul ni. Betul. Tik ni. Kau nampak kat aku bodoh ni bang. Macam mana? Bagi pinjam kau bos aku. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Irfan Daniel. This is your Tanah Kuat Sabahan Boy. So macam saya cakap di penghujung tu, saya akan buat konten game untuk talent sementara. Kamu dua? Oh, kami dua. Kamu dua? Oh, kami dua je? Yes. Nanti aku panggil lagi Okay. lain. Macam sebelum ni aku dah tahu kalau kamu perasan ada tengok konten aku atau tidak. Yang mana? Jangan jujur sangat. Aku ada dua game. Game ni main dengan Uji Minda. Uish. Fikir secara logika. Ya. Jojika. Betul lah bang. Betul. Macam tadi kau apa? Konten sebelum ni Sarah. Ini Jojika. Okay? Nampak betul dua-dua kacip. Okay. Dengan game ni, aku minta maaf lah. Aku cakap terus terang. Konten aku memang konten-konten Uji Minda sikit. Sebab aku kan seorang clever boy. Digelar clever boy. Kononnya lah. Tiba. Okay. Oh, dia boleh Okay. Langsung setan boy. Aku lagi takut. Okay. Aku pun takut. Game yang pertama aku akan bermain dengan matematik. Allah. Sudah kita gagal matematik. Tak ada lebih dah. Boy, kau kerja kedai makan, boy. Kau Betul. iya, ya kau bisa. Betul-betul ke? Yes. Okay. So. Dua-dua ready, Pak. Okay. Ada dua tangan. 10 jari. Kalau ada 10 tangan berapa jari? Apa? Ada 10 tangan berapa jari? Yes. 100. 100. Kira lock 100. Nak boleh ubah sah? 100. Maksudnya okey. Coba ulang. Dua tangan, Okey. 10 jari. 10 jari. 10 tangan ada berapa jari? 100. Kira 100. Sabar. Sabar. Sepuluh jari, 10 tangan. Dua tangan, 10 jari. 10 jari. 10 tangan ada berapa jari? 10 tangan ada berapa jari? Yes. Ya macam 100 jauh. 100. Okey. Boy 100, Ira pun 100. Okey, dua-duanya salah. Hah? Okey, aku bagi peluang lagi. Bukan. Aku bagi peluang lagi. Okey. Dua tangan, 10 jari. 10 tangan ada berapa jari? 50. Kira 50. 10 tangan. Kira confirm lock 50. Ya, confirm. Dia ada clue ke? Yakin? Dia ada clue. Hah? Tadi Dia aku ada salah clue. fikir. Okey. Clue dia dua tangan ni. Dua tangan ni. Eh? 10 jari. 10 jari. Jadi kalau ni tangan ni ada 10. Berapa? Aku tolong boy. 10. 110. Lock 110. Hello. Okey. So, jawapan yang betul di sini adalah Ira. Kenapa pula 50? Aku clever girl. Kenapa Okey. 50? Okey. Kenapa 50? Okay. 10, 20, 30, 40, 50. Dua tangan. Okey, contohlah boy. Satu tangan 5 jari. 10 tangan 50 jari. Ya. Iya. Nabilah.
berak. Aku mau kentut nih. Okay, next game pula. Follow me. Nama game. Nama game Follow me. Okay. Okay, my hand. Johnny, 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 Johnny. Whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Ya! Oh, dah. Johnny, Jadi Johnny, kita Johnny, sama, kan? Johnny. Tadi kita meeting. Betul. Betul. Jadi cara dia macam mana? Johnny, Kita Johnny. lompat. Kita lompat, masuk frame balik. 1, 2, 3. Wah. Tapi yang aku suruh apa? Aku suruh kita lompat lah, semua ambil je dari awal. Guys, kita ada last game. Last game dia Follow me macam aku cakap tadi. Okay. So, tengok betul-betul. Johnny, 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 Johnny. Aku pula yang gagal. Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Kau buat, boy. Dari sini tadi. Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop. Wait, kejap. Dari sini kan? Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Okay. Betul ke tak dia? Okay. Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Untuk Boboy dengan Ira dua-duanya betul. Kenapa? Tak lah, dia tak betul lah. Betul. Dia terus begini tadi. Hah? Dia tak perasan. Tapi sebenarnya betul boy apa yang kau buat. Begini apa? Kan aku nama game aku ni Follow me. Bagi lagi sekali. Okay. Coba buat lagi sekali. Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Dia tak tahu. Dia salah. Okay, Kau nak okay. dulu Tadi je. yang betul dia Ira ya lah. So boy, buat lagi sekali boy. Tengok betul-betul lah. Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Betul lah kan? Okay, kau tengok aku buat Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Okay, tengok aku betul-betul ni. Follow nama game ni. Follow me. Ya, ikut aku. Oh, okay. Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Salah. Salah. Boy, tengok aku betul-betul. Apa aku buat ni? Apa aku Dia buat ni? maksudnya macam mana Okay, ni? kau tengok betul-betul apa aku buat ni. Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Oh, aku faham sudah. Johnny, 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 whoop, Johnny, whoop, Johnny, 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 Johnny. Mantap lah. Astaga. Sebelum ni aku ada buat konten podcast sedikit lah. Bukan lama, aku bukan podcast 40 minit ke atas semua. Aku tanya yang benda penting yang apa orang mau tahu selain daripada kita menghiburkan diri apa semua. Jadi aku pun mau tanya Ira lah juga. Oh, aku? Ya. Boy dah tanya? Dah. Oh, dah. Oh, Dah, aku. dah. Okay. Boy dah tanya dah. Ha. Boy, tanya soalan dekat Ira. Mau tanya apa? Ira. Kau dah lah Ira. Boleh aku tanya kau? Boleh. Kau ada berapa orang adik-beradik? Aku ada adik-beradik betul dengan adik-beradik angkat. Hah? Yang betul lah dulu. Yang betul 4 orang. Oh, 4 orang. Kau anak ke? Anak ketiga. 3. Sama ada. 3. Jadi yang anak angkat, adik-beradik anak angkat. Adik-beradik angkat tu termasuk aku. Termasuk aku 3 orang. Jadi, Aku yang ketiga lah, aku yang bongsu. maksudnya angkat tu maksudnya bapak lain, mamak lain? Yelah, bukan darah. Bukan Sedang kalau kasar dia bukan darah daging lah. Oh. Maksudnya mak bapak angkat tapi bukan mulut. Kalau orang kan macam atas mulut kan. Aku atas kertas hitam putih. Faham. Ira anak ketiga lah. Ya. Dan umur Ira 19 kan. Okey. Sama yang orang dah tahu,
Ira ni mungkin dekat sikit boy. Aku tak pernah dengar. Okay, sama yang dah tahu. Okay, macam orang nampak sebelum ni Ira mostly dekat TikTok apa semua kan, just yang buat konten normal gitu, velo, lepas tu JJ semua kan gitu. Okay. Promo. And sebelum ni Ira kerja sebagai apa atau Ira still study atau macam mana? Okay, Ira tak study. Ira jadi live host. Aja dah. Kerja Ira jadi live host sebab family ada business. So jadi live host. Lepas tu dengar review je lah kat TikTok tu macam mana korang nampak. Sekolah juga lah sampai tingkatan 5. Sekolah lah sampai tingkatan 5 habis SPM. Family Ira kerja ataupun? Kerja lah tapi bisnes sendiri. Oh, bisnes. Ada bisnes sendiri. Bukan bawah kerajaan ke apa tak lah. Yo, lain macam talent sementara batch 3 ni. Ini pun apa anak tauke kedai makan. Ini pun. Oi. Aku bahaya ni kalau begini benda-benda begini ni. Aku nak buka bisnes cepat ni. Amin. Amin. Apa target Ira untuk diri Ira? Dua target. Untuk diri Ira dengan untuk family Ira. Okay, yang pertama untuk Zira mestilah nak ada bisnes sendiri juga sebab nak banggakan family of course. Targetnya banyak job ke ataupun ada bisnes sendiri, ada brand sendirilah, brand makeup ke apa kita tak kisah sebab family pun semua bisnes tau. Jadi kita pun akan ke jalan tu juga. That's why lah tak sama belajar apa semua tu. Kalau untuk family pula, betul-betul benda ni dah berjaya. Nak bawa lah macam atuk nenek. Sebab Zira dulu duduk dengan atuk nenek tau dari kecil. Sama. Lepas tu bila dah besar sikit, baru duduk dengan mak ayah. So, kalau dah berjaya mesti ingat diorang juga kan. Jadi macam nak bawa diorang pergi umrah ke apa. Sama, tiga-tiga kita sama. Tiga-tiga impian sama, alhamdulillah. Amin. Okay, ni aku jawab kalau kau ada apa-apa nasihat ke atau apa ke. Nasihat untuk siapa? Untuk diorang. Untuk yang berumuran muda macam kamu ni. Usaha, cari rezeki, fikir pasal masa depan. Lepas tu banggakan family, hormat family. Ingat, apa yang korang buat ni untuk diorang juga. Sebab kadang kau berjaya bukan diorang ni nak duit korang sangat pun, tapi diorang nak tengok masa depan kau nanti. Betul. Jadi usaha apa-apa ingat family, macam mana nak bagi, kata apa? Korang buat kerja tu untuk apa? Bukan untuk diri korang je, tapi ada orang belakang yang tunggu tengok korang punya apa? Kejayaan. Ira ni kalau bercakap dia still senyum. Dia macam mati. Oh, ndak boleh lah dua orang ni. Macam ni satu try habis ni. Ini masuk ke try aku. Oh. Tapi Kau pakai kan? Tapi aku cakap sesuai kamu. Kamu sesuai. Kalau kita orang masuk, kita orang ship, dia dah letak nama tau, Boyra. Jangan. Maksudnya jangan kisah lama. Ni mau tanya lah, biasa orang yang nampak happy ni depan ke apa, happy nampak ceria, kau tiada masalah juga? Masalah tu semua orang ada masalah. Betul, cuma masalah macam besar betul sebab kau happy terus. Kau memang jenis yang happy mah? Macam ni aku bukan jenis share masalah dengan orang tu. Simpan lah. Aku aku apa-apa just aku je boleh comfort diri aku. Macam tu. Itulah aku. Nanti kau luar je sama aku. Okay, ini untuk ya para sahabat, para sekalian di luar sana. Okay, aku wah sweet. Okay, so mau bagi tahu dekat kamu
beberapa hari dorang dekat sini, dorang banyak hadapi segala cabaran, dugaan apa semua, dorang kena kecam apa semua. So aku bagi tahu dekat kamu, dorang pun datang sini sama matlamat dengan kami, dorang pun cari rezeki dengan kasih bangga, dorang punya family apa semua. Kamu janganlah kecam. Sebenarnya kamu tak kenal pun Ira di belakang kamera macam mana. Memang dalam kamera kamu nampak dia begitu-begitu apa semua, tapi sebenarnya dorang semua nih, 4 orang nih talent sementara, semua dorang baik. Saya jawab terus terang, semua orang baik. Okay? So, please jauhkan kecaman. Kecamlah Lukman Musa. Weh, semua random gila. Terus keluar weh dari mulutnya. Jangan. Lukman Nah, Musa kenapa? baik, Sebab guys. Lukman ada dekat situ. Kamu tengok. Lukman baik ya guys. Lukman Lukman baik. sangat baik guys. Apa? Dia daripada Sebab bukan apa? Sebab dia mau pakai boboy dengan Ira juga. buatlah kau tengok aku cakap bahasa Khmer. Okay, so guys, terima kasih untuk Ira dengan Boboy. So aku akan panggil orang seterusnya di segmen seterusnya. Kita akan panggil orang Capik dengan Kistina. Kistina. Let's go. Let's go. Capik, kita ada aku dengan kau ada next segmen lagi nanti. Oh, ada lagi? Next konten. Apa, Wan? Pansiat dengan apa? Boleh. Kau bawa banyak-banyak pun boleh. Tidak masalahnya. Boleh. Nanti kita bincang Okey, lah. boleh. Sebab kita mau kenakan Mira dengan Syah. Suka benda. Kau perasan kan semenjak ni aku makin banyak dalam konten-konten kau. Betul. Yes Pak Kenapa tu Pak Kenapa tu Pak Kenapa Faika Balkis? Podcast lagi. Konten podcast. Tidak, bukan podcast Pak Lupa. Boleh. Sorry guys, macam kamu tadi nampak part Boboy dengan Ira, Lukman Musa yang masuk sini lepak. Sekarang part dorang kiss dengan Capik, Pak yang masuk. Dorang dah boleh dipisahkan. Pak Chemistry selamanya. dorang kuat. LF forever. Okay. Macam sebelum ni aku main game ni dengan dorang Pak Lukman apa dan dorang stres. Untuk game-game yang aku buat. Okey. Kerana game-game aku adalah uji minda. Betul ke Pak Betul. Panjang sangat tu. Panjang sangat tu Pak. Betul sungguh. Ya. Bukan sebab Pak kan macam kita tahu juara dalam nyanyian apa semua. Iya, betul. Bahan dia. Ya sudah, tinggi diri. Sombong amat. Konten game aku yang pertama sih kita ada 2 game. Okey. Kita ada 2 game. Game yang pertama matematik. Oh, wow. Allah, lemah yang matematik Pak. Pak, aku lemah matematik Pak. Sama lemah matematik. Cakap kalkulator je. Baik Pak, cari kalkulator Pak. Terbalik Pak. Dengar Ini betul-betul ni. Betul matematik ni. Kau nampak aku bodoh ni Pak. Kita pun lama tinggal sekolah. Ingat awak. Okay. Sebab nanti penghujung pun aku ada beberapa soalan untuk kamu buat lah. Sebab ni konten bukan konten kosong. Okey, baik. Okey. Aku suka macam tu. So, dengar betul-betul. Okey. Ada 2 tangan. Suka. Ada 2 tangan. 2 tangan. 10 jari. 10 jari. 10 tangan ada berapa jari? 100. 100. Lock 100. 2 tangan? Sekejap, berapa tangan? Kadang-kadang soalan balik. Semula ulang. Okey, 5 Sekejap, sekejap. Okey, dengar ah. Soalan dengar betul-betul. 2 tangan, 10 jari. 10 tangan ada berapa jari? 10 tangan. 10. apa aku bela sangat ni? 2 tangan ada 10 jari. 50. 50. 10 jari. 10 tangan. 10 tangan. 10 tangan Ada berapa jari? Berapa jari Siap. soalan dia? Ujung dia berapa jari kan? Ya, 100. 100. 10 tangan ada Lock 100. 10 tangan, 10 tangan, 10 tangan 200. 200. Nampak Okey. bodoh kan? Lock 200, lock 100. Okey, untuk kedua-duanya salah. Berapa 50 kan? Kalau aku bagi tahu jawapan yang betul Okey. ataupun kau mau try lagi sekali. Sekejap, setengah lagi 10. sekali. Aku bagi try lagi sekali ya. 10 tangan 10 tangan. 2 tangan, 10 jari. 10 tangan ada berapa jari? Tak disediakan kismis ke apa? Bagi aku.
Aku sepatutnya buat konten ni jam 10 pagi begitu, yang baru fresh minda semua. Tapi ini sekarang kita jam 1 sudah. Betul. Jadi patutnya kamu boleh cergas lagi Oh minda. ya, cuma aku tak makan lagi, Ban. Lagi aku 2 tangan 10 jari. Jadi 10 tangan 10 tangan. Kis tu fokus betul gini-gini. Aku kira bagi 10 second, okey? 50. 1, 2, 50. 3, 50? 4, 5. Yakin? Tak. 10 tangan 10 tangan. 10 tangan. Sekejap, 2 tangan. Kiranya 2 tangan. Betul. 50. Jawapan dia 50. Aku yakin. Tak apa. 6. Kalau salah ni biar aku nampak bodoh 2 kali. Biar. 1 rugi lah. Malah mikir. So guys, untuk kedua kalinya jawapan yang tepat adalah capek. 50. Yes. Sebab 10 tangan. Dia 10 tangan sebabnya Dia bukannya dia bahagi 2, dia bagi 2. Betul. game kedua ni aku suka part lupa ya. Part lupa ya. Yes, part lupa ya. Game kedua nama dia Follow Me. Lepas tu nak kena gimana ni? Dengar dulu. Okay. Dengar lah. Follow Me, okay? Okay. Johnny Whoop, Johnny Whoop, Johnny. Betul? Hah? Johnny Whoop, Johnny. Salah. Oh, aku kena cuba ni. Okay. Okay, mari. Macam mana? Dari mana tadi? Dari sini. Kiri ke kanan ke? Kanan ke Kiri ke kanan? Ni. Okay, sini. Johnny Whoop, Johnny. Salah. Bagi tunjuk lagi sekali lah kan? Oh. Sekali lagi ah. Sekejap. Ni apa? Ini game fokus ke apa ni? Follow Me. Follow me pula. Aku dah follow dah, habis follow dah tu. Johnny Whoop, Johnny. Ha. Johnny Whoop, Johnny. Okay, Capik. Ni habis jawapan dia betul ke tak? Kena, Capik Aku kena dulu. Ya. Ya ke, Wan? Okay. Johnny Whoop, Johnny. Okay, Ira betul, Capik salah. Ira? Ira pula. Salah. Kiss. Thank you, Beh. Lukman ingat semua nama perempuan. So, Kiss betul, okay? Apa beza kiss dengan Capik Ni game salah. apa? Follow Me. Aku dah tua, Ban. Aku jangan main game macam ni, Ban. Reject. Okay, let Okay. Johnny Whoop, Johnny. Okay. Buat lagi sekali. Dah betul kan? Kiss menang dah. Kiss menang lah. Aku mau kau sampai betul. Follow me, Abang Syafiq. Pakai Follow nama lain me. pula, tak boleh? Tengok. Okay, pakai nama lain pula. Fokus Abang Syafiq. Fokus. Ha. Johnny Whoop, Johnny. Oh. Macam mana? Bagi pinjam jam kau bawa sama. Dah Abang Syafiq dah. Bukan. Okay, jawab baca. Aku pusing sebelah sini kau. Sini kau. Okay, Johnny Whoop, Johnny. Salah juga. Tai, ada ni. Bagus Follow Follow. me. Ikut dia. Saya. Kamu gimana aku ikut Tengok Tengok betul. Abang Syafiq. perbuatan. Tengok perbuatan dia betul-betul. Oh, Syafiq. fokus ni, game fokus ni. Johnny Whoop, Johnny. The Bluetooth device is ready to pair. Hot tu key dia. Key dia hot tu. Kek hot tu tak tahu kau begitu. Hot tu kau. Hot lah key dia. Aku benar ni. Kau ikut okey. Key dia hot ngelah Adi. Okey, Johnny Whoop, Johnny. Salah. Follow sampai habis. Tak, ujung dia dah Johnny tu Tak, follow sampai habis. Habis. Sampai habis. Tak, okey. Follow sampai habis. Follow sampai habis. Okey, habiskan sekarang konten ni. Aku bodoh dah ni. Bala. Okay. Tengok baik-baik Abang Syafiq. Johnny. Okey.
Siapa habis Johnny Whoop. Nampak tak? Nampak tak? Okay, go. Hari ni aku betul ni. Okay, go. Yeah. Go, Syafiq, go, Syafiq. Okay, Johnny Whoop. Ingatkan sejuk je tadi. Okay. So, aku pun dah boleh lama bersama kamu sebab Okay. ada Aslahira yang ingin memakai kamu juga. Betul. Paslah. Ya, sebab inilah peluang kami untuk screen time dengan talent sementara. Thank you Pan. Dana sudi panggil. Salah Kis. Salah. Dia jauh. Dari jauh-jauh. Dia jauh. Dekat. Cuma aku harap ini bukan kali terakhir lah. Enggak, sebab aku ada konten War Partnership. Ya. Tak sabar tu. So, aku akan collab dengan Capira. So, konten apa? Kamu stay tune je, okay? Okay, ni aku ada beberapa question lah. Tadi pun aku ada tanya Ira dengan Boboy. So, ini untuk Kiss dengan Capika. Okay. So, aku akan sebut nama Kiss dulu, takut terlupa lagi. Boleh. Okay. Aku memahami aku. Okay. Soalan aku yang pertama untuk Capik dengan Kiss ni, kamu ada berapa orang adik-beradik? Okay, kalau aku ada 7 orang. 7 orang. 7 orang. Kau anak ke? Anak ketiga. Sama. Aku pun anak ketiga. Lepas tu kita boleh ngam. Okay, untuk Kiss. Ki saya 2 orang adik-beradik, Ki anak sulung, Ki ada adik seorang. Kalau 2 memang tak ada lagi bawah. Ya. Oh, dua-dua perempuan. Dua-dua puan. Erti buat artis sana. Reti belaka. Yo. Hak adik saya, reti selepas saya masuk AI. Yo. Sebab tak ada orang nak nempo. Oh. Ada kemah lah. Adik kemar bagus lah. Kalau duduk perut dalam bilik je, malas pula tu. Okay, macam yang kamu tahu, Capik ni pun sebelum ni dia ada masuk dalam TV apa semua. Betul. Untuk yang apa? Lasak-lasak. Betul. And then Kiss pula Ratu kan? Ratu, okay. So selain daripada tu, job apa yang orang dah tahu job sebelum ni? Yang ni orang nampak, yang orang dah nampak. Yang sebelum kamu masuk TV apa semua lah, sebelum kamu naik lah. Yang pernah kita buat lah. Maksudnya yang pernah aku buat lah. Yes. Okay, faham. Sebelum naik. Macam aku sendiri Panan. Aku sebelum ni aku buat kurier. Okay. Aku pun hantar barang. Okay. Serius. That's why ramai juga orang yang kenal aku melalui kurier. Sebabnya bila kita hantar dengan orang, hantar barang ke rumah orang, daripada rumah ke rumah ni kita kenal ramai. Hari-hari orang-orang baru kan. Betul. Itu kurier. Tapi ada satu kerja lagi yang aku rasa ada juga yang dah perasan dekat komen. Aku adalah merupakan seorang coach hoki. Aku coach hoki kat, betul. Tapi hoki sekolah je lah. That's why diorang ingat aku masuk sini and then aku dah tak boleh training diorang. So itu antara kerja aku sebelum aku masuk AI lah. Tapi aku harap kerja ni aku dapat permanent. Doa tolong Pan. Amin. Pan, doa kamu apa? semua. Okay, thank you Pan. Aku pun harap benda yang sama juga. Yeah. Sebab orang perlu muka baru untuk tahun depan. Sebab muka kami ni walaupun baru setahun macam lama soal. Okay, untuk saya baru 18 tahun. Saya tak ada lagi pengalaman kerja banyak-banyak tu, tak ada. Cuma saya memang kerja dengan family saya kat Kedah. Dan saya coach taekwondo dan coach netball. Boleh Jaya. Macam tadi pula yang aku panggil Ira dengan Boy, diorang pula family business. Family business lah. Dan kalau untuk Capik dengan Kiss ni pula, diorang ni coaching. Diorang coach. So saya bagi tahu orang awal-awal, talent sementara batch 3 ni yang masuk bukanlah kaleng-kaleng. Kalau kamu buat research Kaleng-kaleng. mesti kamu dah tahu apa latar belakang diorang, and now diorang sudah buktikan latar belakang diorang. And mungkin itu sahaja aku dah dapat. Cok, saya ada job juga. Saya berlakon extra. Berlakon extra. Kau pernah dengar? Aku pernah dengar. Dah tahu lah, kau pernah cakap aku luar konten ke apa? Aku ada tanya soalan ni. Oh ya? Tapi aku lupa soal. Tapi itu Aku antara job perasan saya. dari dia cakap ke atau ada orang komen lah. Aku nampak tu. And then aku minta maaf, aku dah dapat lama dengan kamu sebab It's okay. Asla pun mau buat konten dengan kamu. Ya, betul. Sebab
inilah peluangnya untuk kamu buktikan screen time apa semua. And apapun aku doakan kamu dapat permanent. Kalau tak dapat pun aku doakan kamu berjaya di luar sana. Amin ya. Guys, terima kasih. Hopefully you guys enjoy this content. Tolong jangan kecam-kecam dorang apa semua, support dorang. Dorang ada beberapa hari lagi dekat sini, and I hope you guys dapat support dorang even apa-apa dorang buat dekat luar sana. Okay? So Betul. guys, that's all from us. Jaga diri, jaga kesehatan, yang paling penting jaga family kamu. Bye bye guys. Assalamualaikum, cinta hati saya.